Anak Sarawak, kita orang boleh sambung degree sik perlu bayar, free je start tahun 2026. Anak Sarawak, save video ni cepat. Dengan inisiatif FTES, yuran pengajian korang akan ditanggung 100% dan boleh juga dapat allowance sara hidup sehingga RM15,000 setahun untuk pelajar B40 daripada isi rumah RM1,500 ke bawah. Untuk mohon, pastikan korang anak Sarawak yang belajar degree kali pertama sahaja dapat offer sambung degree full time yang diluluskan FTES, tak dapat beasiswa lain. Pelajar dewasa dan pekerja yang dah ada diploma pun layak mohon, tertakluk syarat institusi. Ada 6 jenis program yang boleh apply FTES: Sains Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, Perubatan, Kewangan dan banyak lagi. IPT yang terlibat dengan inisiatif ni termasuklah Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Curtin University Malaysia, University of Technology Sarawak dan ICATS University College. Boleh mohon inisiatif ni dekat universiti yang korang akan belajar nanti. Ingat tahu, korang kena grad on time, ikut surat tawaran dan boleh tukar kos sekali sahaja dalam IPT yang sama, tertakluk kepada kelulusan kementerian. Share dan repost video ni dekat kawan Sarawak korang, okey? Follow Isandra.my untuk info best macam ni setiap hari.